dia punya logo dia macam M ke, saya tak tahu. J tu, JTT tu. Itulah JTT, tapi kalau Macam- bila dia sambung tu nampak macam M je. Dia kena fix lah logo dia. Saya rasa kena betulkan composition logo tu. I think keep it JTT je pun good enough. Lepas tu dia punya poster pun memang wrongly done. Dia punya label tu pun Raya with JTT Store tu pun drop shadow outline ni. Kita tengok logo collab dia tu, maksudnya JTT saja. Keep it, that's your logo je lah. Tak perlu ada typeface lah. Saya pergi 2 je kot. Dua sama macam Choi lah. Logo dia which one yang official tu? Macam dekat website lain, dekat ni lain. Kita macam kita bincang tu lah. Sebenarnya konsep logo ni okay. Betul, sebab dia memang guna untuk macam saya cupcake, Barbie, funky play sikit. Dia ada purpose dia lah. Tapi dia punya curve untuk script font dia ni pada saya tak berapa kemas. Gambar ni man, Macam sekolah. walaupun benda tu harsh, tapi betul sebenarnya. Saya kalau ada klien yang minta saya buat photo manipulation macam ni, saya akan charge agak tinggi sebab susah. Tapi it's very important. If you are a startup, you really focus on this small thing. Betul. Cropping punya kekemasan ni memang itu hallmark of design quality lah. Kita bagi rating. 2 lah, kita bagi 2 rating. Dia bentuk macam M gunung. Lepas tu nampak implementation pada kasut, nampak okay. So nice logo tu. Saya suka dia punya penggunaan nama-nama lokal. Betul. Bumi, Kapuk. Saya suka lah ayat dia. Sarung Purnama, Sarung Bentala. The way dia brand produk dia tu nampak ada. Adalah yang kita sebut tadi nak lokal tu kan. Okay. Akhirnya man. Okay, akhirnya Ini saya punya pandangan lah, sebab bila saya ke lokal ni, saya nak represent. kita sebenarnya ada local brand Ada. yang bawa elemen local identity Melayu. Diorang ni memang commercialize lah. Diorang buat bagi apa? tu lagi 5. Okay, saya setuju.